Hai semua. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda lokasi-lokasi terbaik untuk terbangkan drone di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Saya telah mencuba menerbangkan drone di beberapa tempat dan akan kongsi rakaman video kepada anda semua. Pertama sekali, Signal Hill Observatory Tower. Dari sini anda dapat merakam pemandangan panoramik seluruh bandaraya Kota Kinabalu yang menakjubkan, terutamanya pada waktu matahari terbenam. Kita ke lokasi seterusnya iaitu Pantai Tanjung Aru. Tempat ini adalah antara yang sangat popular. Bayangkan drone anda terbang melintasi pantai berpasir, merakam pemandangan pantai dan laut yang indah. Tapi ingat, jangan terbang terlalu dekat dengan kawasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Jangan lupa singgah di Lintas Bay. Kawasan ini sangat sesuai untuk penggambaran dan video dengan menggunakan drone, terutamanya di waktu pagi dan juga petang. Mari ke Menara Kinabalu dan Menara Tun Mustafa pula, walaupun anda perlu lebih berhati-hati di kawasan bandar. Lokasi ini memberi peluang untuk mengambil gambar dan video seni bina moden yang menarik dari sudut yang unik. Tips penting untuk semua pemilik drone: sentiasa patuhi peraturan penerbangan pihak berkuasa berkaitan, dapatkan permit jika perlu, dan jaga jarak selamat dari kawasan larangan seperti lapangan terbang dan kawasan keselamatan. Pastikan anda terbang dalam had ketinggian yang dibenarkan dan sentiasa jaga keselamatan orang ramai. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin ingatkan yang drone fotografi dan videografi bukan sahaja tentang merakam gambar serta video yang cantik, tapi juga tentang mematuhi peraturan serta menghormati privasi orang lain dan alam sekitar. Kalau anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng notifikasi untuk video-video akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.